di channel Miguel. Dan hari ini kita akan bermain game Blue Lock Rival. Tapi ada sedikit kisah yang menarik, iaitu adalah saya dapat Don Lorenzo dalam spin pertama, dan juga Awaken Genius dalam spin ke 25 macam itulah. Dan kita akan bermain hari ini. Skill korang mesti, nanti saya tunjukkan skill. So jom kita masuk dulu. Nah bro, tim kuning terdesak sangat lah ni. Bodoh. Saya kah? Okey bukan. Ni Isagi cuy. Isagi lah pula. Bro, selah kita dia ni tumbuk kan. Tapi tidak mengapa. Nah, end terus. Chill, kejap lagi kita akan masuk tim pro. Okey, sekarang kita boleh gacha emote. Escape. Ya, tak sempat. Too many. Ini beban ni. Let's lah bro, masuk. Sebentar. What? Mana pula tak boleh tackle. Ambil. Kas. Pass it to me. Tak sempat. Ya, kita kena atur. Okey dah. Where is it? Ya, Ash. Ya, sabar. Isi mana? Isi energi. Tak berkesan. Alamak, Hiyori pula. The fish. Pas. Ini tak apa. Loh. Ambil. Please. Nampaknya Don Lorenzo ni kena main dekat center mid lah. Malah gol. Bajet je ni Isagi pasal Munchen. Okay, shoot. Let's go. Walaupun muka stay line shoot. Tapi sabarlah, kita tengah tunggu Awaken dapat ni.
Mantap. Please. Bro, tolong. Mantap. Boleh ni comeback ni, tolong oi. Please lah man. Bola kat situ. Yang penting kita kena awaken. Please bro, give me the awaken. Please, I need it. What? Yay. Aku nak awaken woi. Sekejap, pening kepala. Aduh. Pening kepala. Aduh. Hey, thank you bro. Give me money bro. Please bro, goal. Nampaknya macam tak goal. Kenapa pula boleh tak goal? Tak. Yay, assist. Tak pula assist. Aku dapat yo Michael. Pening kepala. Menang. Easy. Next game kita akan main apa? Okay. Dah boleh mod. Let's go. Bising lah suara motor ni. Alah, duplicate. Pacet je. Okay, so see you guys in the next video. Bye.